Okey geng, apa khabar korang semua? Korang masih ingat lagi tak saya? Dulu rambut panjang kan, mesti korang dah tak kenal lah. Sekarang dah rambut pendek, menjelang 2025 kita dah ubah sikit lah. Dia bukan kereta, dia adalah sebuah jentera atau kenderaan MPV berjenama Naza. Ini dari belakang Dari belakang dia masih standard. Semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seater seperti biasa. So korang dah tahu perkembangan MPV Nazaria ni. Jangan lupa stay tune sampai habis seperti biasa. Tengok percuma saja kau. Okey, kita nak tengok bahagian mana dulu? Bahagian depan dulu ke bahagian belakang? Tengok apa tu? Dulu tak ada kan apa-apa atas bumbung dia. Okey, tak apa. Kita tengok bahagian depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.